Dia baru meninggal kerana sakit. Raja menyatakan cintanya kepada anak kandungnya. Puteri terkejut apabila mendengarnya. Saya dengan ikhlas meminta ayah saya mempertimbangkannya dengan teliti. Puteri tiada pilihan selain menyelinap keluar dari istana, datang ke hutan dan dapatkan bantuan daripada pari-pari. Dia kata dia boleh buat hajat yang tak kesampaian. Ini akan membuatkan raja berundur apabila melihat kesukaran. Lepas balik, puteri berkata dia mahukan pakaian dalam warna cuaca. Tanpa diduga, raja bukan sahaja tidak marah, masih sangat gembira. Saya rasa anak perempuan saya telah menerima saya. Kemudian dia memesan tukang jahit terbaik di negara ini. Dibuat dalam 2,5 hari. Tidak lama kemudian tukang jahit itu menepati janjinya. Seperti yang dijangka, pakaian itu dibuat seperti yang diminta. Awan putih terapung di atas skirt biru, sama seperti cuaca cerah. Kemudian bidadari itu turun dari langit. Lihatlah pakaian cantik pada puteri. Dalam kekaguman, minta pihak lain meminta raja untuk pakaian lain yang kelihatan seperti bulan. Menghadapi kehendak anak perempuan saya, raja bersetuju tanpa ragu-ragu. Kemudian saya menemui seorang tukang jahit dan mengarahkan ia dibuat tepat pada masanya. Tidak lama kemudian gaun bulan dipakaikan pada puteri. Pakaian yang begitu cantik, ia malah memberinya keinginan untuk berkahwin dengan bapanya. Mujurlah bidadari itu muncul. Hentikan pemikiran yang mengerikan ini pada masanya. Kemudian minta pihak lain meminta pakaian lain yang kelihatan seperti matahari. Saya fikir saya boleh menggagalkan raja kali ini. Akibatnya, gaun itu dihantar keesokan harinya. Jadi atas hasutan bidadari itu, puteri membuat hajat keempat. Tanpa diduga, raja itu berang apabila mendengarnya.